Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita sambung surah Al-Baqarah ayat yang ke-20. Betul A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Okey, ini masih lagi menyambung cerita siapa? Orang munafik. Perkataan yang pertama ialah yakadu. Isim ke fi'il ke haraf tu? Ya. Kalau pangkal dia biasanya adalah fi'il mudhari'. Cuma tuan-tuan kena pastikan hujung dia bagi apa? Bagi depan. Kalau kita merujuk kepada diagram warna kuning, maka fi'il mudhari' ini pangkal dia, hujung dia bagi depan, apa dhamirnya? Ya, huwa. Apa makna huwa? Dia. Apa makna yakadu? Kada yakadu. Kalau fi'il madhi bunyinya kada. Fi'il mudhari' dia yakadu. Ini perkataan yang juga akrab diulang-ulang di dalam Al-Quran. Dua ni, fi'il madhi dan fi'il mudhari', seperti mana yang ada dalam muka surat 374. Ya? Cuba buka muka surat 374 buku kita. Bila kita masukkan perkataan ni dalam buku kita, bermakna ini perkataan yang berulang kerap dalam Quran. Kalau fi'il madhi dia bunyi kada, fi'il mudhari' dia yakadu. Siapa dah jumpa maknanya? Hampir-hampir. Ni ya? Dia menunjukkan fi'il yang dia bukan macam fi'il sangat, dia panggil fi'il muqarabah, menunjukkan hampir-hampir nak berlaku. Ya? Dia ni digunakan secara kerap dalam Quran dalam bentuk fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Dalam kita ayat kita ni fi'il madhi ke mudhari'? Mudhari'. Cuba bezakan fi'il madhi ke mudhari' dalam muka surat 374 tu. Cuba tengok ayat yang pertama.
Alladzina taba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum. Madhi ka mudhari', maka dia menggunakan perkataan kada. Jumpa? Mana ia hampir-hampir. Okey, kalau kita tengok ayat yang kedua, wa in kadat latubdi bihi laula arrabatna. Apa perkataan di situ? Kadat, fi'il apa tu? Fi'il madhi daripada ni, kena jalankan. Kalau huwa kada, cuba jalankan huwa, huma, hum, hiya. Itu dia, hiya kadat. Apa makna hiya kadat? Ia hampir-hampir, ia perempuan hampir-hampir. Nak tengok makna dia, kita dah sediakan nombor tu, boleh rujuk. Okey, yang paling penting tuan-tuan, ini perkataan yang kerap berulang dalam Quran, sama ada guna fi'il madhi atau mudhari' pecahannya. Okey, cuba tengok ayat yang ketiga. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-maut. Ya. Yakadu. Itu fi'il madhi ke mudhari'? Maka dia guna fi'il mudhari'. Apa makna yakadu? Ia sedang atau ia akan hampir-hampir. Okey, itu makna dia begitu. Okey, nombor 4. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Mana dia perkataan dia? Akadu. Fi'il madhi ke mudhari'? Macam mana fi'il mudhari' pula? Bila pangkat dia alif bermakna apa dhamirnya? Ana. Okey, cuba jalankan fi'il mudhari'. Huwa yakadu. Makna ia hampir-hampir, ya. Huma yakadani. Hum hiya takadu. Huma hunna yakadna. Anta takadu. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Apa makna ana akadu? Aku hampir-hampir, ya. Inna sa'ata atiyatun akadu. Aku hampir-hampir. Ukhfiha, menyembunyikannya, kata Allah Ta'ala. Cuba tengok yang kelima. Takadus samawatu yatafattarna minhu. Fi'il apa tu? Fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari' pangkal dia ta, hujung dia bagi depan, apa dhamir dia? Hiya ke anta? Hiya. Siapa grup hiya angkat tangan? Ya? Sama, dia memang bertindik. Hiya dengan anta tu sama. Cuma kita kena tengok ayat itu punya konteks. Dia berkait ia hampir-hampir ke atau engkau hampir-hampir. Di sini yang hampir-hampir tu fa'il dia ialah as-samawat, bermakna guna hiya. Ia iaitu langit tu hampir-hampir pecah. Jumpa tak ayat dia tu? Okey, jadi maknanya menggunakan fi'il pecahan, fi'il mudhari' hiya. Nombor 6. Yakadu zaituha yudhi. Apa perkataan dia? Yakadu. Itu tak ada masalah lah, sebab yakadu. Apa dhamir dia? Huwa. Yakadu maknanya ia hampir-hampir. Yang situ fa'il dia ialah zaitu. Ya, zaitu, zait makna apa? Zaitun, zaitun. Buah zaitun. Kalau buah zaitun tak ada waw nun. Zait sini minyak. Minyaknya, tapi minyak buah zaitun lah tu. Ia hampir-hampir, ya, menyala. Ya. 7. Famali haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Mana dia? Yakaduna. Yakaduna fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kalau huwa yakadu, huma yakadani. Hum
Apa makna yakaduna? Mereka semua hampir-hampir. Ya? Okey. Zulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Ya tuan-tuan? Yakad. Ini yakadu. Kenapa? Bila masuk lam, dia mematikan fi'il mudhari'. Maka mematikan fi'il mudhari' begitu. Dia tak boleh yakad. Tak, dia akan jadi lam yakad. Apa makna yakad? Ia hampir-hampir. Lam yakad, hampir-hampir ia tidak. Yaraha, melihatnya. Hampir-hampir ia tidak dapat melihatnya. Ya? Ini fi'il ni dia bukan fi'il macam perbuatan berlari apa, tetapi maknanya hampir-hampir. Ya? Dia ada satu grup khas dalam bahasa Arab dipanggil perbuatan yang menunjukkan hampir-hampir nak berlaku. Ini digunakan kalau fi'il madhi dia ialah kada, fi'il mudhari' dia. Dua ni digunakan dalam Quran, tetapi tuan-tuan mesti menguasai pecahan ni. Pecahan fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Okey, cuba jalankan fi'il madhi, saya nak dengar. Okey. Huwa kada, makna ia telah hampir-hampir. Okey. Semula. Huwa kada, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kalau tuan-tuan tak tahu tu, panduan dia muka surat 261. Silakan. Muka surat 261. Memang kita saja test tu supaya tuan-tuan tersangkut. Bila tersangkut, tersedar. Bila tersedar, tahu mana nak cari punca masalah dia. Muka surat 261. Dia sama pattern dengan perkataan apa? 261. Khafa. Sama tak? Kada. Sama. Fi'il mudhari' dia bunyi apa di situ? Ya. Kiaskan sahaja perkataan kada dengan apa ni? Khafa. Sama je. Boleh? Okey, cuba jalankan semula. Jangan jalankan khafa. Khafa memang dah ada. Tu mesti betul lah tu. Okey, semula. Huwa kada, huma, hum, hiya, huma, hunna, hunna, kidna, hunna kidna, anta. Ya, bila tuan-tuan dah dapat daripada hunna sampai ke bawah, dia akan jadi kita, kittuma, kittum. Macam khiftu, khiftuma, khiftum, ya. Macam biasalah. Jadi kena menguasai pecahan dia tu seperti mana yang ada dalam muka surat 261. Pattern dia sama dengan khafa, ya khafu. Okey, bermakna itu kerja kat mana nak buat tu? Bukan. Sebelum masuk rumah. Di luar rumah. Kalau kerja rumah, itu langgar agreement. Okey tuan-tuan, yakadu makna apa tadi? Ia hampir-hampir. Ini perkataan ni tak boleh ditanda sebab dia tak popular. Dia popular dalam buku kita lah. Ia hampir-hampir bermakna dia fi'il apa tu? Fi'il mudhari'. Mudhari'. Kita kena cari apa? Kena cari fa'il. Fa'il di mana? Ni dia. Fa'il dia ada disebut. Yang hampir-hampir tu apa? Al-barqu kilat. Jadi sama ada nak terjemah cara tua, hampir-hampir kilat itu. Oh, susah. Oleh kilat itu tak jadi, ya. Jadi maknanya kilat itu hampir-hampir. Okey, seterusnya perkataan yakhtafu. Fi'il apa tu? Yakhtafu. Fi'il mudhari'. Apa dhamir dia? Huwa yakhtafu. Betul? Kalau huma yakhtafani. Kalau hum yakhtafuna.
Okey, semula saya nak fi'il mudhari' yang bagi depan. Macam mana kita nak sebut? Kalau huwa bunyinya huwa yakhtafu. Ia nanti apa makna yakhtafu? Huwa yakhtafu? Ia menyambar, ia menyambar. Okey, kalau hiya tengoklah diagram warna kuning. Saya nak bagi depan je hari ni. Okey, semula huwa yakhtafu. Hiya takhtafu. Jangan lurus dia ke bawah tu. Sekarang ni saya nak hiya mesti takhtafu. Anta, ana akhtafu. Nahnu nakhtafu. Bermakna itu ada 5 fi'il mudhari' yang baris depan. Kalau tuan-tuan jumpa fi'il mudhari' bagi depan, bermakna dia tidak diganggu oleh siapa-siapa. Tidak ada haraf nasab yang mengganggunya. Kalau ada haraf nasab, misal kata an, dia mesti jadi an yakhtafa. Kalau dia diganggu oleh haraf jazam, contohnya lam mematikan fi'il mudhari', dia akan jadi lam yakhtaf. Kalau tuan-tuan tengok fi'il mudhari' tu ada bagi depan, bermakna tak ada sebelumnya haraf jazam ataupun haraf nasab. Ingat tak haraf nasab? Dalam diagram warna apa? Warna pink. Okey, cuba sebut haraf nasab sekejap. Yang pertama an. Apa makna an? Bahawa. Kedua lan, maknanya tidak akan. Diagram warna pink. Okey, lan tidak akan. Kemudian idzan. Apa makna idzan? Idzan jika begitu. Semula. Belum salin makna dia lagi belum dah. Okey, tak apalah. An mana apa an? Bahawa. Lan tidak akan. Idzan jika begitu. Kai supaya. Li supaya. Kai mana supaya? Li bagi. Supaya juga supaya. Hatta sehingga. Fa semua tahu. Fa di sini ialah fa sababiyah, maka terjemahan dia ialah maka dengan sebab itu. Dia akan menjadikan fi'il mudhari' baris atas. Kalau fa tu fa sababiyah, fa sabab. Sabab makna sebab, maka dengan sebab itu. Kemudian haraf jazam. Haraf jazam ada berapa? 4 tu yang dia berfungsi menjazamkan satu, mematikan satu fi'il mudhari' sahaja. Yang pertama mana pelam? Tidak atau belum. Lamma belum lagi, sama maknanya. Kemudian li, itu lam apa dipanggil? Lam amar, lam perintah. Hendaklah. Falyaktub, maka hendaklah dia menulis. Kemudian perkataan seterusnya la mana apa? Jangan. Ini bukan makna tidak. Kalau makna tidak, dia tidak mematikan fi'il mudhari'. Tetapi kalau la makna jangan, dia mematikan fi'il mudhari'. Okey, bermakna dia tidak diganggulah. Apa makna yakhtafu? Ia menyambar. Betul ia menyambar. Fi'il apa tu? Fi'il mudhari'. Fa'il dia siapa? Fa'il dia ialah pada dhamirnya. Apa tadi dhamir dia? Huwa tu ialah apa? Kembali kepada apa? Al-barqu. Apa makna al-barqu? Kilat. Hampir-hampir ia tu iaitu kilat itu menyambar. Okey, mana maf'ulun bih? Maf'ulun bih bagi apa dulu? Baris atas. Mana bagi atas? Absara. Apa makna absar? Ya, penglihatan. Maf'ulun bih. Kalau perbuatan dia menyambar, yang menyambar, siapa yang menyambar?
Ya, iaitu kilat. Ya, yang kena sama absara, iaitu penglihatan. Isim ke fi'il ke harf? Isim. Kenapa tak ada alif lam dan tanwin? Dia mudhaf. Bermakna peranan dia maf'ul bih sebab dia bagi atas. Yang kedua, peranan dia ialah mudhaf. Apa tanda dia mudhaf? Dan tanwin. Maka hum pasti akan jadi apa? Mudhafun ilaih. Sebab apa? Dhamir melekat dengan isim. Apa makna absarahum? Penglihatan mereka. Okey, cuba terjemahkan semula. Yakadu, ia tak boleh sebut sebab fa'il dia ada. Hampir. Al-barqu, kilat itu. Yakhtafu, ia itu apa? Kilat tadi menyambar absarahum, penglihatan mereka. Ini kisah orang yang berada dalam hujan lebat, dalam kegelapan, ada peti, ada guruh, ada kilat, Okey, hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Okey, seterusnya perkataan kullama. Isim ke fi'il ke harf ni? Maknanya apa? Ya, setiap kali. Kullama. Isim ke fi'il ke harf? Setiap kali. Harf. Sana kata isim. Ya? Ada ke tak ada? Tak ada, Setiap kali. Oh, tak termasuk. Bermakna kalau isim yang tak termasuk tu, isim apa yang paling banyak sekali? Dia popular tapi terlampau banyak sampai tak termasuk. Isim apa? Isim zaraf, Tetapi kalau tuan-tuan buka, saya sudah mengenal pasti semula, iaitu lampiran belakang sekali. Isim popular. Tuan-tuan perasan tak? Ada lampiran kat belakang. Belakang sekali saya dah tambah dah. Isim popular. Isim popular, bukan harf popular. Isim popular. Ada perkataan kullama yang saya sudah tambah. Ada tak? Iaitu isim zaraf zaman, baris yang terakhir kullama. Apa makna kullama? Setiap kali. Ya? Lagi saya tambah apa tu? Amadan. Ya? Amadan. Itu tempoh masa. Amadan ba'ida. Satu lagi yang saya tambah apa dia? Lamma. Apa makna lamma? Tatkala. Itu bukan lamma yang ada dalam harf jazam tu, Itu lamma makna tatkala. Itu makna termasuk dalam kumpulan haraf isim zaraf. Zaraf apa? Zaraf zaman. Sekarang ni saya tanda X lah, dia popular, dah masuk dah. Sebab dulu ingat tak muat bila apa ni orang Negeri Sembilan kata dipudek-pudek kan. Tahu pudek-pudek kan? Dipadat-padatkan boleh masuk. Okey, saya masukkan. Tapi dia jadi halus dah, Jadi masuklah perkataan tu. Jadi saya dengar, yelah biasalah orang buat buku ni, dia sentiasa tak puas hati dengan buku dia, Itulah tabiat orang yang menulis buku. Daripada zaman dulu, para ulama yang menulis buku, selesai dia tulis buku, alangkah baiknya kalau aku tambah bab ini. Dia buat lagi satu buku, dia menyesal pula, alangkah baiknya tambah pula. Ini pun saya dah tambah 20% daripada edisi 1. Okey, tak apalah tuan-tuan. Terusnya perkataan adha'a. Isim ke fi'il ke harf? Ya tuan-tuan? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi ke fi'il mudhari? Mudhari, madhi. Ada lagi? Okey. Tak apa. Pattern ni dia memang ada masalah sikit. Apa masalah di sini?
ada alif di tengah. Itu bermakna dia akan ada masalah di situ. Tetapi dalam buku kita telah sediakan pattern ni yang memudahkan tuan-tuan untuk mengenalinya. Ya, kalau tuan-tuan nak tengok, boleh tengok, tapi muka surat larilah. Dia ni sifir af'ala. Af'ala sifir berapa? Af'ala. Cuba tengok. Sifir 2. Bermakna muka surat 271. 271. Fi'il madhi. Fi'il mudhari. 271. Jumpa tak? Sifir 2. 271 jumpa? Apa perkataan dia? Af'ala itu adalah dia punya pattern ataupun wazan. Af'ala. Tetapi perkataan kita ialah ajaba. Sama tak pattern dia? Tak sama dengan af'ala sebab tak dapat nak sebut ajaba. Atau ajwaba tak dapat disebut, sebab itulah sakit tu. Jadi panduan untuk menjalankannya dah adalah dalam muka surat 271. Kalau nak nampak af'ala dia tak bunyi macam tu, dia ajaba sahaja. Kalau fi'il mudhari sifir 2 yuf'ilu, tetapi kerana dia sakit di sini bunyinya macam mana? Yujibu. Ajaba makna ia telah menyahut. Kalau yujibu, dia sedang atau akan menyahut. Dengan ni tuan-tuan ikut pattern yang sama, tuan-tuan dapat membariskan dengan betul. Kalau adha'a, ia telah menerangi. Kalau fi'il mudhari' dia ikut sini, ikut baris dia betul-betul. Yujibu. Memanglah yujibu sini. Yang ini memang betul dah. Ikut pattern dia. Yujibu. Nanti perkataan ni digunakan dalam Quran. Jadi maknanya kalau kita dah dapat satu pattern ni, semua perkataan yang sama walaupun dia sakit, tuan-tuan boleh bariskan. Sekarang ni tuan-tuan mesti dapat bariskan. Fi'il madhi bunyi ajaba, fi'il mudhari yujibu. Kalau fi'il madhi bunyi adha'a yudhi'u. Boleh tak? Semula cuba sebut fi'il madhi ajaba, mudhari yujibu. Fi'il madhi mudhari. Okey. Dah. Sekali lagi sebut yang pertama. Mudhari. Perkataan kedua. Ya, kalau macam tu tuan-tuan boleh buka isi kandung ni. Kalau X, lepas tu I tu berapa? Roman tu macam mana bacanya? X berapa? 13. Allah, saya daripada kecil belajar tak dapat. Dapat huah-humahum ya. Okey, cuba buka. Jumpa tak setter 2 daripada perkataan muka surat 401. Tengok indeks nombor muka surat. Jangan buka muka surat betul. Indeks sini. Ni yang ni 401. Jumpa tak? Setter 2 401. Tengok dia muka surat dia tu. Ni 350, 375 lagi ni. 4 berapa tadi? Ni 401. Apa perkataan dia? Azaqa. Okey, siapa tak jumpa tolong kawan-kawan masing-masing. Saya tak terdaya nak tolong dah. Okey. Jumpa tak? Okey, cuba tuan-tuan bunyikan sini. Pertama, ajaba yujibu.
Ya, perkataan kita di situ. Ya. Ya, mesti azaqa mudhari'nya. Yuziqu. Ikut dia baris tu. Okey, perkataan seterusnya apa dia? Arada. Fi'il mudhari' dia? Yuridu. Ada ke baris itu? Kenapa boleh bariskan? Sebab pattern dia. Inilah dia panggil wazan. Ya? Kalau tuan-tuan menguasai pattern, tak ada baris pun. Inilah rahsia orang membariskan kitab tak ada baris. Ya? Dia dapat satu pattern, dia akan boleh pattern yang sama. Arada yuridu. Lagi asaba yusibu. Tak ada baris kan? Okey, betul baris tuan-tuan. Lagi ata'a. Lagi yuti'u. Lagi aqama. Lagi yuqimu. Lagi anaba. Lagi oh amata. Anaba pun boleh lah. Anaba yunibu. Ya. Okey, lagi apa di situ? Amata yumitu. Bermakna tuan-tuan akan dapat memberi. Lagi ada? Itu pattern lain ya. Sekali yang ini yang disebut di sini adalah pattern yang apa ni? Perkataan yang sangat kerap digunakan dalam Quran. 1, 2, 3, 4, 5 dan amata Tapi ini diguna juga, tapi tak sekerap mana. Ini juga dalam Quran, ini juga dalam Quran. Ya? Okey, cuba terjemahkan semula. Ajaba. Terjemahkan. Apa makna ajaba tadi tuan-tuan nak salih? Dia telah menyahut. Yujibu menyahut. Adha'a dia telah menerangkan, menerangi. Yudhi'u ia sedang atau akan menerangi. Azaqa merasakan. Merasakan. Ya. Yudhi'u makna dia sedang merasakan. Okey, arada dia telah berkehendak, dia telah mahu, dia telah berkeinginan. Yuridu dia sedang atau akan berkeinginan atau berkehendak. Asaba makna dia telah menimpa. Yusibu dia sedang atau akan menimpa. Dapat tak tu? Nanti senang, dah dapat satu makna nanti boleh buka dia punya contoh ayat Quran. Ata'a dia telah taat. Yuti'u dia sedang atau akan taat. Aqama bukan berdiri, mendirikan. Kalau qama ia berdiri, tapi tambah dia jadi mendirikan. Ya? Aqama yuqimu. Lepas tu di situ amata. Apa makna amata? Kalau mata dia dah mati. Kalau amata dia telah mematikan. Ya? Amata. Yumitu. Kalau anaba, ini juga perkataan kerap digunakan dalam Quran. Ia telah kembali. Okey, fi'il mudhari' dia yunibu, dia akan kembali. Anaba yunibu. Okey, tuan-tuan jalankan saja ikut pattern tu dia jadilah. Okey, cuba sebut fi'il madhi yang pertama. Ajaba mudhari' yujibu. Yang kedua tiga empat lima enam amata yumitu. Jangan bariskan dia ya. Dia you semua you. Ya?
Okey, ini pattern ni sebab saya tekankan kerana dia agak banyak juga digunakan dalam Quran, sedangkan dia ada haruf ilah di tengahnya. Tapi cara menjalankan dia sama je. Ya? Okey. Okey, adha'a. Apa makna adha'a tadi? Ia telah menerangi. Fi'il apa ni? Fi'il madhi. Ya, ini fi'il madhi sifar berapa tadi tu? Sifar 2. Kita kena cari apa jumpa fi'il madhi? Fa'il dia. Fa'il dia siapa? Dhamir? Huwa. Betul tak? Kalau huwa adha'a, huma? Kalau itu fi'il mudhari', cuba jalankan fi'il madhi, turun ke bawah tu. Okey, fi'il madhi huwa adha'a. Dia telah menerangi. Huma, hum, hiya. Sampai ke bawah lah jalankan Okey, sekarang ni adha'a sajalah. Apa makna huwa adha'a? Ia telah menerangi. Okey, fa'il dia ialah dhamir. Apa dhamir ni? Huwa. Huwa tu apa? Ia telah menerangi. Ia tu apa? Al-barqu, iaitu kilat. Bila dia memancar, dia menerangi. Lahum, bagi mereka atau kepada mereka. Ia kilat itu telah menerangi bagi mereka atau akan mereka. Susah nak terjemah Melayu sebiji-sebiji. Dia popular Haraf apa lah? Haraf jar. Hum, isim apa dipanggil? Dhamir. Dhamir apa dipanggil? Dhamir muttasil. Okey, sikit lagi. Masyau. Okey, panjang cerita dia. Tak boleh lah. Kena berhenti untuk surah Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw